Day as a parent, and hari ni saya akan buat konten Day as a father. Korang lalu lain, aku lalu lain. Faham tak? Belum cuba dia boleh cuba, tapi hari nak hujan dan aku rasa macam Hi guys, welcome back to the channel. Habis kan kita orang susah kan. Saya tahu saya tak akan kena reject. Alright guys, so korang bersama saya ni makan ni kat sini. Jadi guys, hari ni konten kita adalah macam korang tengok, itu konten Day as a parent, and hari ni saya akan buat konten Day as a father, as a daddy. Konten kita ni jaga baby. Kau tengoklah rutin aku, and jaga Fira dalam pantat. Apa yang aku kena buat, apa yang korang kena buat nanti, ataupun korang lalu lain, aku lalu lain. Faham tak? Jadi korang stay tune lah konten ni. Aku bawa intro sebenarnya. Pagi tadi memang aku dah duduk jaga baby kat bawah, and aku bawa intro sebab ada mood nak intro pagi tadi. Barai terjaga tengah malam. Biasalah kan. Stay tune guys. Kita lanjutkan konten kita dengan apa yang berlaku hari ni. Let's get started. Alright guys, jadi sorry lah kalau gelap sikit sebab kena tutup lampu. Dia tidur. Okay. Dia tidur. Jadi inilah masa daddy dia untuk main game ataupun tengok movie. Tapi dia mostly tidur je masa ni guys. Aku tak ada buat apa pun. Kalau aku nak training lagi lah ni, sebab masa sekarang ni si L ada lagi. Nanti si L tak ada apa suruh dia kita. Cuma untuk malam ni aku rekod malam ni lah. Jadi sekarang ni kita nak gerak pergi beli barang untuk Afira. Ubat lah, ubat. Maksudnya ubat dengan apa tu, nak buat kening tu. Ni lah pensel kening. Pensel kening untuk baby. Nak bagi kening dia cantik macam daddy dia lah. Sampai sini je, tak ada sini. Okay. Pendek kena daddy. Saya ada semaya. Sampai sini lah. Sini je. Hak ni je hak pendek. Tapi ni sebab saya jatuh ni. Oh tu pendek ke? Hak ni ada sikit sini. Hak tak ada tu. Okay. Jadi saya dah siapkan makanan. Dah ada lah. Ni si El buat. Sedap kenapa? Untuk siapa nak makan pada ni? Okey. Saya makan. Alah, jadi saya tak ada apa nak tolong awak pun kan. Untuk dia ambil air saya untuk rekod tu. Air mandi kan. Ni nak kena cara ni. Nak kena cara ni. Walaupun tak cara mana, macam tak cara tapi ada hati. Itu yang saya tahu. Tak cara mana. Okay, jadi korang ikutlah aku nak naik motor je hari ni. Pergi beli barang. Guys, so first kali kita nak kena cari ubat dulu. Sebab ubat tu dia jauh sikit daripada sini. Tak adalah jauh pun, dekat je. Cuma yelah Kelantan je. Jadi kita kena cari, mula-mula ni adalah kedai Cina cabang. Jadi kalau Kelantanis tu dia tahulah. Kalau saya ni baru je tahu sebab dia beli ubat situ lah. Ubat tradisional memang terbaik guys. Yang mana yang belum cuba dia boleh cuba. Tapi hari nak hujan dan aku rasa macam aku main hujan hari ni. Tak apa, berjuang demi pingsan darah yang tak akhir. Dah aku naik motor. Dua mak rempit aku mula teronta guys. Let's go cari ubat. Sampai kedai dia. Ramai gila kedai dia. Dia dekat kawasan ni lah. Kawasan sini sama. Kakak Saat. Gila Saat lama tak kisah rokok dah. Jom. Jadi aku tunjuk orang ubat dia. Macam mana? Boleh dah ubat je. Kecil lah. Nampak kan? Ini lah ubat je. Aku nak rekod dah tu tadi sebab aku punya Maybank tak jadi. Tiba-tiba lama ubat aku menunggu dia nak beli kebayar ubat. Udah hias tu. Okay, jadi jom sambung kita pergi cari Watson lah. Let's go. So aku dah masuk Watson. Jadi aku tak rekod dah masuk Watson sebab satu barang je kan. Tapi aku dah beli dah untuk nanti aku tunjuk aku kening anak aku. Helena, BBL. Jadi aku ada kat DIY.
sebab sebelah je, jadi aku singgah sebab aku nak beli favorite aku ni, sate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cukup. Jadi ada berapa? 22. 22 pieces. Jadi macam mana aku nak bawa dengan motor guys? Bawah ni pun tak muat. Mana? Tak apalah, aku fikir jap. A few minutes later. Bawah ni juga ada beg. Aku sebenarnya nak beli makan, cuma aku tak ada cash. Tadi pun aku dah berhenti nak beli coconut shake. Aku tanya dia, cik QR ada? Storage tak ada. Lalu aku kecewa. Aku ingin pulang, aku guna Grab je aku rasa. Sebab hari dah nak hujan dah. Best juga kan masa-masa ni, goreng-goreng pisang ke, gopuk ke, coconut shake. Tapi sini mostly guna cash. Cash aku dah habis dah semalam. Malam. Jadi susah. Aku lagi ATM aku tak tahu kat mana sini. Apalah, tak ada rezeki. Jom kita order kat rumah je. Balik terus kena jadi daddy yang berjaya lah. Okay, buatkan susu. Sabar aja. Baru buka pintu ni. Ayat apa? Susu habis dah ni. Buat susu mentah. Tak boleh tepih main. Ready pun dah. Susu guys. So lah, dia kurang lighting sikit. Okay, salah aku Mimi tak tutup rumah. Okay, cubaan. Air panas lagi sebab dia baru habis ni. Panas. Kita buat dah 3 oz untuk dia. Susu dia, ya Allah. Dia punya minum tu habis je 3 oz, lapar. Habis je 3 oz, lapar. Tapi bukanlah dalam masa 10 minit macam tu. Tapi memang kuat lah minum susu. Bagus lah. Sekejap, berapa dah aku bubuh? Oh, sorry, susu dah dipakai. Susu ni tau, dipakai Enfalet. Hari tu kita orang first kali kita orang guna Enmam. Okey, cuma tak naik berat. Second guna S26. Mula-mula minum berat cair. And bila dah cuba nak tukar balik, macam ni. Ingat balik. Aku tak ingat sebenarnya ni. Mula-mula minum S26 berat cair. Lepas tu minum Enfalet. Lepas habis je Enfalet, minum balik S26 tarik keras. Sembelit. Jadi kita kekalkan dekat Enfalet. Malu Enfalet. Aku beli hari tu 3 pack dalam tu 260 lebih aku rasa. Agak pricey lah untuk ni. Tak apalah untuk dia kan. Yang baik. Alright. Jom kita sambung. Tengok apa yang berlaku seterusnya. Kau lambat. Apa nak kawan yang dia? Kau pulang kan? Kau tak pulang kan? Yang penting aku tak cakap. Saya pesan dari Mas Sini. Tadi kita nak tidur. Kalau dia agak banyak. Dah 1 jam dah. Dia main macam ni je. Letak bangun. Botol yang ketiga dalam masa 3 jam. Bagi member. Amin apa saya duduk atas ni. Susahnya dia nak tidur. Kalau tak ada orang. A few moments later.
Kita mandi kat sinki je. Kita mandi kat sinki. Tapi kena beli, nanti dia kena beli tap dia. Nanti dia besar, tak muak dah sinki. Ya. Saya tengah belajar ni guys. Bukan saya tak buat Saya tengah belajar hari. Baru hari ni ada masalah belajar ni. Oh tu shampoo dia. Dia dua-dua boleh tu. Oh shampoo dia empat. Dia memang setiap kali mandi kena shampoo. Kalau mama setiap kali mandi. 2 kali sehari yang mandi tu kak. Oh 2 kali sehari. Biasa mami yang sekali sehari. Tadi tak mandi. Kecek molek mandi sekali sehari. Saya sebelum ngorek saya mandi dah. Saya ngorek tadi saya tak mandi lah. Oh iya. Okey lah dengan sejuk. Ya okey dengan air. 2 ekor lah 16 ekor dah bilik. Tak okey buat apa. Lepas tu kita tanya, kenapa mandi dengan air paip? Besar ekor 22. Perlu jeruk apa ni dah. Ya. Daddy dia tak tahu sejuk. Kita risau dia sejuk lek. Tapi dia macam panas. Dia panas. Ani kena sejuk dia ada. Dia perlu jeruk. Tak boleh ni nak sejuk ni. Mula-mula tak boleh kena air. Mula-mula basuh kepala dia je dulu Anik. Nampak tak basuh dengan air biasa kalau kepala. Dia nak suruh cepat kerah kepala. Tu ya seumur duk akak-akak kepala tu kerah dah kepala dia. Memang merah tengok tu. Tu air apa? Air suam. Air suam boleh guna air kau ke? Boleh? Mandi boleh lah. Jadi ni kita macam ni menggunakan badan dia je. Banyak cek suam, suam. Kena cek dengan siku. Siku ni. Teluk. Sebabnya sini dia kan kakak. Dia tak rasa panas. Ni kan dia lembut. Dia rasa panas kalau terlebih panas. Tengok cek dulu setara mana air tu. Tahu tak? Tapi dia okey, sejuk. Cuma kesian je lah. Dia tak nangis. Takut berapa panas, burn pula. Betul. Jadi sabun ke tubuh-tubuh dia ni? Masa tu lah kena hati-hati. Molek dia licin, badan baby dia licin. Nanti si Al dah tak ada, daddy kena mandi pukul 8 yang mandi daddy. 8? Awak bangun tu awak kena mandi je dulu. Lepas tu baru beri susu tidur. Mami ya tak bangun lagi masa tu. Siap. Dah siap. Mak tak ambil towel dah gunakan. Perlu. Tahu saya nak kat atas kan? Tu dah siap. Okay. Settle. Okey lah. Kalau malam tak usah tidur. Daddy ya duduk kuat tidur. Tak nangis guys. Biasa dia mandi dia nangis. Dalam konten dia tak nangis. Dia support konten. Kita dah ambil dah kapas tadi. Tu bawah barut. Berbarut. Cuci pusat. Tengok cara cuci pusat. Lagi kadang mandi pagi. Senyap lah. Dia bersih dah. Kalau tu mesti merah. Merah dia nampak gelap. Dia tak boleh geliat. Kalau dia kena bakal lalu. Apa saja. Tahu dia. Rasanya deep ni. Dia pun dah siap. Tu lotion dia ni. Kena pakai lepas mandi. Wangi-wangi. Oh tu lotion tu. Lotion. Skincare dia. Itu kering sini sekarang dah okey dah. Lotion Okey pakai lotion dia. sesuai. Memang umur ni memang nak gahul dah. Tapi setengah budak dia macam kepala lembek. Ni dia sok mengakak Dia kepala. memang nak gagul. Kepala sekali gitu. Itulah. Tak tahu lah orang tua lah kata kalau mandi tu dia kena kepala tu mandi dengan air sejuk cepat kerah kepala. Orang Johor 7 hari je mandi sejuk. Memang satu badan sejuk. Macam air kan kalau kata dia mandi air sejuk tu kerah badan air. Betul pecah. Yang ni sabun badan. Bedak badan. Bedak badan. Sabun pula. Yang ni bedak badan. Nah, hari-hari sebelum dah buat mandi dengan air sejuk apa. Air paip. Oh. Ya dia. Baby mah. Sebaby. Nak suruh kembali paru-paru pun agak-agak lah boy. Dia kata siap tu kembali paru-paru.
Oh, agak-agak lah. Good lah, adik. Oh, dia ikat macam biasa je. Kat biasa. Kalau mama suka ikat daripada bawah. Dia tak payah ketak ah. Janganlah longgar sangat. Kalau longgar sangat, dia naik pula. Dia duduk atas ni Amu. Nanti si El tak ada dah dia buat mandi. Dia bukan sebab malah. Bukan malah sebenarnya. Sebab takut kau tekuk dia je. Hak lain tu, part lain tu kita boleh ni lagi. Boleh pergi. Kepala ni rusing kalau salah kuat sikit sini kau. Takut lah. Takut jadi kepala pun daddy. Sebelah besar sebelah kecil. Kau main tanya je. Terus bedung ya mula mah. Boleh. Kalau malam. Besok ya bedung mula. Kalau tak bedong memang jadi apa? Tua kata dia takut belok kaki lah. Tapi kalau mama dia, kita tak CV dia kejut je. Dia kemak kan. Dia tak kejut lah. Dia betul lena kan. Dia tidur lena. Dia tiga ambil bedung tu. Bedung ya. Ya. Tebal sangat ni. Tak payah masuk tangan tu. Tak payah. Kaki je. Terah bedung tanya. Tengok dia nangis. Try kan? Selok lah. Cuba je kan. Try lah. Kita buka. Alamak, lama tak kena gini ya. Malu. Nak buat biasa ikat kat belakang ni je. Ikat macam ni. Kaki dia tu. Kaki dia tu biar je lah. Masih kerana pun hidup tu. Kita straighkan lah. Kita straight. Main sini. Siap. Selesai mandi belakang. Lepas minum susu. Confirm dia. Aduh, dia buat panggil ke apa? Sedu dulu lah. Hari ni aku lagi naik tu ambil wajib yang banyak dah. Mana? Siapa nak lukis? Nah, lukis gini je tadi. Okay guys, jadi kita tinggal kejap baby. Disebabkan kakak, abang ajak pergi main futsal. Motek ke kakak? Kakak buat bol nak boleh situ. Kakak tolong beli air tak? Kau biar. Dah, kakak tolong pergi beli air. Ref. Selek kan nanti di je lah. Hak rebah sikit. Kakak lalu. Alright guys, jadi kita sambung sekejap lagi. Kita tinggal dekat mami dia dulu kat rumah. Dapat lesen besar malam ni guys. Boleh pergi main futsal. Amor dah setahun dah tinggal. Okay, kita sambung kat rumah. Ni, ai tu bero. Ai tu bero. Azan. Oh, azan. Hai. Alright guys, saya dah balik main futsal. Sorry saya tak sempat sambung bawa naik di atas hari sebab setahun saya tak main futsal guys. Penat gila. Jadi malam dia kena cakap slow-slow sikit sebab dia dah tidur. Kalau siang tak apa bising pun dia takkan bangun. Malam memang automatik bangun. Malam ni di bedung. Mungkin dia tak terkejut dah kot. Sebelum ni dia tak boleh bedung. Bukan tak boleh lah, patutnya kena bedung. Kalau tak tahulah saya. Cuma kalau bedung dia menangis yang teruk. Lepas tu kalau buka je bedung ni, tangan dia lepas, dia pun okey. Tapi saya dah tanya doktor dah. Doktor cakap kalau dia tak nak kena bedung, just biarkan je, tak payah bedung pun. Okey je. Doktor dah cakap macam tu. Macam tu doktor budak. Okey, doktor baby. Alright, jom kita tengok dia sekejap. Ni kalau macam ni dia lapar ni. Kalau macam ni rasa. Dia di Amerika dia di susu. Bismillah. Okay, sorry. Bismillah. Slowly. Okay. Dia kalau isap susu, dia akan sedut macam nak sip rokok. Tengok. Dia macam dah harga sangat. Dia tinggi sikit kepala dia. Takut. Sebab dia ni kelojoh sikit minum susu ni. Mr. Bean always. Mr. Bean tak lah guys.
memang kita orang akan tidur Sambil tengok Mr. Bean. Nampak tak? Tak adalah macam Inilah rutin kita orang tiap sebab malam. kalau macam baby bangun, tak adalah kita orang rasa macam sunyi sangat. Faham tak? Ada Mr. Bean yang sambil-sambil tunggu dia isak susu ke apa ke sambil layan lah. Buat galik sikit lah. buat Segar galik. mata. Mata. Jadi korang kena ada projektor satu kat rumah. Tak pun TV je. Ni projektor. Sorry lah, kubur-kubur sikit bagi baby tu. Okay. Jadi kalau tengah malam nanti dia bangun, saya akan sambung. Kalau tak, habislah konten kita. Bye guys. Assalamualaikum. Nanti korang komen lah apa lagi tips nak jadi daddy ni. Okay. So now guys, pukul 2. Susu dengan pamper dia penuh. Aku tidur lah. Bagai Wang wang wishing ni. Wang wang wishing.